Assalam, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Danish Daniel bin Muhammad Azhar, Nometrik C24A2379. Pada hari ini ingin membentangkan task research dan task proposal bagi subjek asas reka bentuk produk. Yang pertama adalah apa itu reka bentuk. Reka bentuk membawa maksud sebuah proses yang dirancang untuk membuat keputusan sebelum sebuah produk itu dihasilkan. Yang kedua adalah produk yang sedia ada tersebut akan dinilai dan dilihat apakah kelemahan produk tersebut supaya ia dapat ditambah baik melalui idea-idea yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga adalah produk yang sedia ada di pasaran tersebut haruslah seimbang supaya ia dapat terus berdaya saing dan dapat memenuhi keperluan pengguna. Yang kedua adalah kenapa reka bentuk. Yang pertama adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia, di mana produk tersebut dihasilkan bukanlah hanya semata-mata rupa, namun terdapat juga ciri-ciri lain yang harus dititik beratkan. Yang kedua adalah menarik pandang ataupun estetika, di mana mereka bentuk produk tersebut bukanlah dihasil hanya semata-mata fungsi, tapi ia dihasilkan dengan cara bagaimana benda itu dapat dilihat, rasa dan dapat diterima oleh para pengguna. Yang ketiga adalah relevan dalam pasaran, di mana produk-produk yang terdapat di pasaran tu haruslah diterima oleh pengguna dengan fungsi serta estetika yang dapat menepati cita rasa para pengguna. Seterusnya adalah jenis reka bentuk produk. Terdapat tiga, itu yang pertama adalah reka bentuk reka bentuk fungsi, di mana ia fokus kepada penambahbaikan produk lah. Yang kedua adalah reka bentuk teknologi, iaitu dengan menambahkan beberapa elemen teknologi yang moden dan inovasi. Tiga adalah reka bentuk ketahanan, di mana produk tersebut haruslah menggunakan bahan yang mesra alam dan boleh dikita semula lah. Yang seterusnya, aktiviti itu proses reka bentuk. Yang pertama adalah penyelidikan dan analisis. Sebelum melakukan lakaran ataupun idea konsep, kita mestilah mengkaji produk tersebut di pasaran lah. Yang kedua adalah idea dan konsep untuk memilih konsep ataupun untuk membuat lakaran penambahbaikan. Yang ketiga adalah ujian dan pengulangan. Selepas produk tersebut telah dihasilkan, kita akan lakukan ujian supaya kita boleh tahulah apa permasalahan yang muncul. Yang keempat adalah hand off dan pelancaran. Lepas dah diuji dan semuanya setelah siap, produk tersebut akan diserahkan kepada pengeluaran dan mereka akan melakukan pasca pelancaran bagi produk tersebut. Berikut adalah contoh gambar produk reka bentuk yang sedia ada seperti Dyson Hair Dryer, Apple iPhone, Philips Hue Smartboard dan IKEA Fractal. Dan ini adalah reka bentuk produk tempatan dan antarabangsa seperti Apple, Dior, IKEA, Versace, Nike, Bonia, Coca-Cola dan Puma. Seterusnya adalah task proposal. Task proposal ini saya telah memilih bekas sabun sebagai saya punya kajian, di mana melihat bekas sabun tersebut terdapat tiga permasalahan yang telah timbul, iaitu jumlah sabun yang dikeluarkan dan tidaklah terkawal, kerana kadang-kadang kalau kita tekan kuat ataupun kita tekan slow, dia akan keluar mengikut kapasiti yang sikit ataupun banyak lah, bergantung. Yang kedua, ruang sabun yang cepat kotor. Dekat bahagian atas ni dia macam ada tempat takungan, so jadinya air boleh bertabur sini dan sebenarnya akan jadi kurang bersih lah, walaupun kita akan basuh balik. Yang ketiga adalah reka bentuk biasa dan tidak moden. So dia segi empat macam ni, dia macam biasa je lah, dia tak nampak moden, dia tak ada sensor ataupun reka bentuk dia yang tak minimalis. Jadinya lepas pula membuat penyelidikan, kita dapati kebiasaannya suri rumah tangga akan mengalami masalah inilah. Lepas tu, antara masalah yang telah timbul terhadap produk ini adalah ruang, kuantiti sabun dan kebersihan. Dia murah tapi dia masih menimbulkan isu-isu yang seperti di atas tersebut tadi. Kajian literature ni dia dilakukan untuk tahu apa isu yang akan timbul dekat produk tersebut lah. Bila dah tahu isu apa yang timbul, jadi kita akan gunakan kaedah yang sedia ada untuk melakukan tambah baik terhadap produk tersebut lah. So, untuk rumusan kajian literature ni, kita dapati
isu-isu yang ada tu tak dapat penuhi kehendak pengguna suri rumah tangga tersebut lah. Produk reka bentuk sedia ada, kebiasaannya produk tersebut hanyalah untuk menggantikan kaedah tradisional, dan walaupun dia dah ada kat pasaran tapi dia masih ada beberapa kekurangan lah. So jadi untuk penambahbaikan, so kita menggunakan bahan masuk alam, kita gunakan reka bentuk yang minimalis yang tak memakan ruang sangat, dan kita akan membuat penutup lah supaya dia sepatu kekal bersih. So, untuk aktiviti terdapat empat, iaitu yang pertama adalah pemerhatian, di mana kita akan melakukan pemerhatian di pasaran di pasaran atas talian dan bukan atas talian terhadap produk tersebut lah. Selepas kita dapati, kita akan membuat soal selit untuk mengetahui apakah isu-isu yang timbul terhadap para pengguna. Selepas mendapati soal selidik tersebut, kita akan membuat lakaran konsep tersebut untuk menginovasikan produk tersebut. Dan selepas produk tersebut telah dihasilkan, kita akan membentangkan produk tersebut dan akan dinilai kepada pihak yang kepentingan lah. Pembahagian pasaran, di mana kebiasaannya dia menjadi permintaan yang tinggi dalam sektor e-dagang ataupun online lah, seperti Shopee, TikTok dan sebagainya lah. Jadinya antara kebiasaannya golongan muda akan membelilah benda ni sebab ia menganggap sebagai benda moden. Jadinya apa yang perlu dalam pasaran terhadap produk ni adalah bahan yang mesra alam, reka bentuk yang minimalis, penjimatan kos dan masa, menggabungkan fungsi dua dalam satu. Apa yang perlu ada di pasaran sekarang adalah be- yang ada sekarang dekat pasaran, bekas tu dia tak konvensional, dia besar ataupun dia makan ruang lah. Jadinya dia ada pelbagai reka bentuk, dia ada bulat, dia ada segi empat dan sebagainya. So untuk sasaran pengguna, ada tiga: suri rumah, di mana ia memudahkan suri rumah untuk mencuci pinggan. Sekunder, ada pasangan yang baru berkahwin supaya dapat jimatkan ruang dan gaya hidup. Ketiga adalah untuk pelajar, iaitu asrama ataupun kafe dan food truck, supaya jimat kos penyelenggaraan lah. Untuk sasaran kawasan perumahan, di mana kebiasaannya benda ni akan digunakan di bahagian dapur lah. Ya, seterusnya kriteria reka bentuk. Yang pertama, rekaan dan bentuk, iaitu kita menggunakan, kalau penambahbaikan tu kita guna silinder lah, dapat jimatkan ruangan. Lepas tu kita buat penutup supaya mengekalkan kebersihan span lah, walaupun kita akan basuh balik, tapi kita nak kekalkan dia punya hygiene tu. Bahan, kita guna bahan plastik yang boleh terurai. Dan fungsi pula, dia boleh simpan banyak sabun. Lepas tu dia ada ruang. Ruang tu kita mudah nak ambil lah, dan kita boleh kawal jumlah sabun yang dia keluarkan. Yang terakhir, kebersihan dan penyelenggaraan. Produk tu macam bila kotor, kita mudah nak dicuci dan kita isi semula. Yang kedua, air tak akan bertakun lah dekat bahagian tu, sebab dekat bahagian bawah tu kita ada satu tapisan. Okey, yang seterusnya objektif. Objektif ini kita akan tawarkan reka bentuk yang minimalis, yang tak memakan ruang dan ergonomik lah. Seterusnya penerangan produk. Kita fokus kepada reka bentuk supaya dapat minimalis. Kita guna bahan yang mesra alam dan lebih praktikal lah, lagi senang nak guna. Untuk skop reka bentuk, kita hanya tumpukan kepada seluruh rumah tangga, sekunder dan tertil sahaja. Kerana ia mudah digunakan dan tidak mudah rosak, supaya ia lebih kekal bersih. Jadi apa kelebihan produk tersebut? Produk tersebut dapat jimatkan ruangan dapur, di mana tak perlulah kita makan banyak ruang. Kedua adalah bahan plastik yang boleh diurai. Maksudnya bila rosak benda itu, kita boleh recycle dan kita buat balik produk tersebut. Dan kita guna sistem penutup dan tidak mudah rosak lah, supaya kekal bersih dan tahan lama. Dan terakhir adalah kata kunci, di mana kata kunci yang pertama adalah reka bentuk ergonomik dan minimalis. Ah, Macam saya cakap tadi, yang tidak memakan ruang dan mudah dicapai. Mesra alam menggunakan bahan bioplastik ataupun bahan yang boleh dikira semula. Penjimatan kos, tidak perlu mengeluarkan duit yang banyak untuk membeli uh, bekas sabun yang mahal. Yang keempat adalah kebersihan, di mana kebersihan span tu terjamin bila adanya penutup. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.